Assalamualaikum. Alhamdulillah, akhirnya dapat juga turun kat Pagar Lalang setelah sekian lama. Ini hari pun masih bulan Syawal, so rasanya dah hujung-hujung Syawal ni. Apa pun aku ucapkan selamat Hari Raya. Mohon ampun dan maaf kat korang semua. Andai kata dalam video aku ni ada terkasar bahasa, tergusik jiwa, bertengkar, bergaduh, menyakit hati kawan semua, saudara semua, aku mohon maaf lah sampai hujung rambut, sampai hujung kaki. Alright. Okey lah geng, aku dah lama tak turun. Minggu sudah aku cuba turun, tapi ada peristiwa malang berlaku kat aku. Aku kemalangan geng, dengan kayak-kayak aku sekali tercampak tau. Aku kemalangan sebab ada driver kira bawa kereta, potong double line, lepas tu potong trailer. Waktu gelap lah tu, subuh. Apa lagi berdentum lah dengan aku. Nanti kau tengok video, aku share video. Masak nak claim insurans. Gila lah. Habis geng, tak boleh buat apa. So aku ni tumpang kereta Tok Lan, bawa 2 kayak sekali. Sebaik ada jiran baik hati, so dia ada kat belakang ucup. So okey lah, dapat turun ni pun dah bersyukur lah. Alhamdulillah. Sebaik tak ada patah gerok lah, cacat, cedera ke tak ada. Cuma dada aku yang senak sikit, mungkin tergentak dekat airbag ataupun steering lah. So dah hampir dah pulih lah. Ada sikit-sikit lah lagi. Okey, kita tunggu mancing. Lagi satu geng, aku dah lama tak turun ni. Adalah benda yang tinggal, yang kekok apa semua. So bag, barang-barang elektronik aku, GoPro, bateri, charger semua tertinggal lah dalam beg tu. So aku terpaksa rakam pakai handphone aku ni lah, handphone Honor 50. So dia ni ada anti vibration sikit, so mungkin gambar pun tak berapa, kurang sikit lah kualiti daripada GoPro tu. Tapi boleh lah, dah terdesak, aku pakai handphone je lah. Back to basic. Alright, jumpa kat spot tu lah. Banyak menceceh lah. Dah sampai spot geng. Kita try dulu geng. Laju wangi. Harus laju. Ngadap matahari lah tu. Ada makan. Lucut. Aduh. Lucut. Baru nak on kamera. Cik. Boleh lah. Gerut. Boleh lah, besar tapak tangan. Lama tak dapat. Besar tapak tangan cuk. Silau matahari lah, tak boleh buat apa. Ikan ada ni. Masuk gari terus lah. Alhamdulillah. Sorry lah, ngadap matahari. Kau gantung satu jom. Separuh air. Gantung separuh air. Tapi sini tak kasar lah, belah-belah sini. Jenahak ke apa ni? Lain macam yang angguk ni.
Aku pakai separuh-separuh je udang. Ui, kosong. Ui. Macam kau punya lari. Ha? Kau lama tak jumpa aku, kau rindu 2-0. Ke tepi balik bang, ke tepi. Dia hanyut ke tengah. Baik. Rindu ya. Oh, geruk-geruk saja nari. Alhamdulillah. Saya ketiga. Tak kasar lah, boleh lah. Apa rindu. Ni macam bau mancing, ulur makan. Laju pergi ke tengah lah. Tu pasal kau nak mudik ke topi dulu. Ojak dah ke tengah Dia tengah ni dah ikan ni pun kecil-kecil. Topi tu kasar-kasar. Right. Wow. Kuat tekan tu. Pakai handphone, video gegak. Oi, kasar. Oi, ingat kecil, kasar. Oi. Sini. Sabar. Kasar. Sini. Hari geruk-geruk sedunia. Tahu nasib dia. Buat abang lepas rindu je. Buat abang lepas rindu. Ini kena memang tak lepas ni lah. Kena tang terkorak. Besar juga kat sekilo juga Pati. Oi, segigit je aku. Oi, kau kasar ambil dia. Oh, tak kono. Banyak ikan. Tak kono. Akan pakai handphone, gambar pun dekat. Dah pakai 06 pun dekat juga. Kalau mak ada makan tadi. Perangan tu makan. Allah, tak lekat. Ini macam ada ikan. Lucut. Kecil. Pas tebu. Right. Gerut-gerut. Right. Gerut-gerut. Okey lah, sesah ni. Memang tak ada ikan lain lagi. Saya pak tangan pula, pak jari, pak tangan. Lepas rindu. Yes. Right.
Ada barang sini. Dia tahan. Oh, kan. Turut. Oh, jenaha. Jenaha. Alhamdulillah. Saiz. Lan habis. Makan dalam. Lama tak dapat ikan kekok. Okey, saya boleh tahan. 800 gram ada ni, tak sampai sekilo. Best. Cik. Boleh. Saya boleh ambil. Kena. Jangan lucut. Alamak, aku dah cakap jangan lucut. Aduh, yai. Dah separuh air dah. Sayang. Ada. Ingat tak ada tadi? Ada. Jadilah dapat upah main tempat dalam. Janganlah lucut. Tak kasar sangat lah. Tapi jenaha. Alhamdulillah ada. Tadi jenaha lah, lucut tu lagi yang ni kawan dia datang balik. Saya sedap. Table size. Jenaha. Turun tu, ambil tu. Tak kasar lah. Ambil macam ikan bosa. Tompek dalam. Allah. Kau don't steam lah. Aduh. Geng, naik geruk-geruk geng. Aku tengah makan sambal. Tak ada nak rakam. Dia tahan saya 1/2 kilo. Aku makan, dia pun makan. Rezeki dia tu. Jadilah tambah-tambah. Harus mati dia kurang makan. Saya juga. Bagan tu kena. Apa ni? Jenaha. Alhamdulillah. Jenaha. Boleh lah. Aduh. Tambah. Bonus. Jik. Apa ni? Gerut. Saiz dia lah ni. Kau tahu sebenarnya aku dah dapat 3 ekor. Ni. Awak, saiz ni. Sebayo ya bang. 3 ekor tu weh.
Ikan pun nak makan. Turun ambil tu. 3 dah. Ha. Doring. Kono awak bang. Dia tengah banyak ni. Alah. Pengkarung. Jig. Kono lagi. Oh, dia tengah banyak ni bang. Ulun bang. Kasar bang. Sebayo yo. Kasar sikit. Oh. Dah macam-macam ni ah. Bio saja lah. Ah. Lima ekor dah. Kono lagi bang. Tip. Wah, wow, best ni. Oh, saiz. Jangan bagi Chan. Cara dia nak ni. Jig. Jig 15 gram. Oh. Dia dah bergaduh. Gerut. Oh. Jono ngutip tu. Ulu makan. 6 ekor dah. Bel kalau jig. Makan jig. Kosong pun dia ambil. Alai. Oh. Dah. Kocik sikit. Alhamdulillah, Mahmud. Tengah syok-syok rakam tadi ikan frenzy, bateri telefon pula habis. Tu video terus cut. Tu tunjuk hasil lah nari. Sebabkan lama tak turun. Sejak bulan puasa tadi sambung raya. Bulan lebih lah. Habis semua aku kutip lah. Kutip gerut-gerut lah. Satu saiz ni jenahah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ngam-ngam 20 ekor lah. 20 ekor balan. Terbaik ni pulun. Aku terpaksa tumpang kereta Tok Lan naik dua kayak sekali. Dua kereta aku masih kat dalam bengkel lagi. Tu korang doakanlah moga kereta aku ni cepat siap. Alright, sampai jumpa lagi. Jangan lupa belanja subscribe, like, komen dan channel Asri. Assalamualaikum.